Akaun emas Gap ni emas fizikal ke emas digital? Kedua-duanya, sama ada simpanan di akaun emas Gap atau di tangan adalah baik bergantung kepada bajet dan keselesaan penyimpan emas itu sendiri. Ada yang tanya dekat saya, berapa banyak emas yang kita boleh simpan di dalam akaun emas Gap Public Gold? Ada limit tak nak simpan? Atau ada cas lain yang dikenakan? Jawapannya, penyimpan emas boleh menabung dan peram emas di akaun emas Gap sebanyak mana yang tuan-puan mahu. Tak ada limit selagi emas diperam di dalam akaun emas Gap, tak ada sebarang cas yang dikenakan. Cuma, bila nak arahkan akaun emas Gap post emas ke alamat rumah, ada charge gold premium mengikut desain emas yang dikenakan dan ianya sangat minima. Contoh, nak keluarkan emas 10 gram begini, gold premium charge yang dikenakan untuk desain 10 gram ini cumalah RM15 untuk sekeping gold bar 10 gram. Kelebihan simpanan emas di akaun emas Gap, yang pertama percuma, tak ada charge simpanan yang dikenakan. Nombor 2, tak perlu bayar gold premium charge dan kos shipment untuk fizikalkan emas sebab kita simpan dalam akaun saja. Nombor 3, kita boleh jual ataupun arahnukan emas secara online. Dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja, duit akan transfer ke dalam akaun bank penyimpan emas. Nombor 4, kita boleh arahkan sistem untuk postkan emas ke alamat bila-bila masa saja yang kita mahu. Malah, kita juga boleh gunakan penyata akaun Gap untuk support dokumen sebagai bukti simpanan untuk support kalau kita nak buat loan rumah. Manakala kelebihan simpan emas di tangan pula adalah kalau berlaku situasi ekstrim, contohnya kita boleh berpindah ke negara lain, bawa je emas, tak ada siapa pun yang boleh pertikaikan emas tuan-puan. Nombor 2, kita boleh rasakan aura emas dekat tangan. Sebab itulah emas dipanggil magnet kekayaan. Kalau nak jual atau nak arahnukan emas, boleh bawa saja ke mana-mana cawangan Public Gold yang berdekatan dengan anda. Malah, emas sangat mudah untuk diserahkan ataupun diberikan sebagai hadiah kepada waris tanpa perlu sebarang dokumen. Emas juga high mobility, makna kata berada dalam kawalan pemilik sepenuhnya. Kita boleh bawa emas kita ke mana-mana saja yang kita nak kerana emas ini adalah pemilikan sepenuhnya. Saya sendiri simpan dan peram juga sebahagian simpanan emas di dalam akaun emas Gap dan sebahagian lagi saya keluarkan untuk pegang emas di tangan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak mulakan simpanan emas, simpan emas sikit-sikit ikut bajet dan kemampuan, boleh klik link di bio Safia Sofian. Saya bantu sebaiknya.